Okey, depan kita adalah Avita Nova 250 Tapi untuk video kali ni aku nak ceritakan pasal apa yang teknologi yang ada dalam motor ni Dan daripada ABS, TCS control, TPMS, dan sekejap lagi aku tunjukkan apa yang ada dekat dalam motor ni, teknologi yang dia bagi. Okey, jom kita tengok. Dia ada voltmeter, dia ada masa, dia ada temperature. Kerana suhu dia 32.6. Sini ada ABS dan sini ada dashcam. Kita ni macam TCS. Lepas tu ada bahagian indikator yang macam TPMS. TPMS dia ada kat sini ni tayar depan, ni tayar belakang. So dan sini TPMS yang lagi clear lah. So ni tayar depan 1.75, 1.88. So ikutkan pressure tayar ni dah berkurangan merah jadinya. So ini bahagian kamera hadapan. TCS kita boleh on dan off. Apps dia kita kena download dan kita just scan kat sini lah. Nama dia iLink. Ni dia punya apps dia. So not connected, kita kena connect lah. So kalau ikutkan kita dah connect wifi ke sini, ada logo wifi kan. Ni paparan apps bila dah connect lah. Nampak tiba-tiba dia keluar map dia. Sebab ni map dia sendiri tau. Screen mirroring. Screen mirroring ni dia macam screen mirror biasa, macam kita buat kat TV, kat screen apa-apa kan. So kita start screen mirroring. So dia akan start broadcast. So kat sini kita boleh nampak kita punya handphone tu dia dah connected dengan screen dia. Waze, kita boleh tengok Waze dekat dalam TFT meter ni. Kalau Google Map lah. So apa berlaku dekat screen tu memang dia akan paparkan dekat apa ni, dia follow, flip, rotate semua dia follow. Map dia sendiri ada kat sini lah. Nampak? So sini kita boleh scale up and scale down. Dia ada function dia. Dia ada local music juga. Ini kamera. View, dia punya kamera dia quite nice jugalah. Dia tak terlalu pixelated pun. Memang nampak clear video dia. So kita boleh download lah video ni kat sini. Ni ada perkataan download ni kan. Boleh download. Ni quality dia memang nice. Bagi aku untuk dashcam ni nice. Agak nice juga. So tu teknologi dashcam dia lah.